Siapa tahu apa itu ayat perintah? Apa? Aziz bangun. Alright, itu pandai. Bagi kata bukan. Okey. Ayat perintah ni adalah satu ayat untuk kita mengarahkan sesuatu kejadian. Kelas, cikgu bagikan awak satu situasi. Awak berada di dalam kelas. Selalunya guru-guru akan meminta kelas untuk berada dalam keadaan apa? Senyap, pandai. Okay, tepuk tangan. Tepuklah. Okay, siapa dekat sini pernah menghadapi situasi memberikan arahan ataupun mengarahkan arahan dalam kelas? Contoh-contoh arahan yang awak selalu ataupun kerap digunakan dalam kelas. Apa ni? Okey. Bangun. Okey, apa tadi? Besar sikit. Ayat permintaan. Okey. Contoh ayat. Nak minta apa? Kalau dalam kelas. Kita Hazim meminta Daniel mengambil cawan. Okey, pandai. Tepukkan. So, itu adalah satu arahan ataupun arahan yang diminta oleh rakan awak yang perempuan. Bagaimana pula kita nak mulakan satu ayat perintah yang awak selalu gunakan di dalam kelas? Situasi yang awak selalu buat dalam kelas, apa dia? Okey, silakan Mama. Jangan berlari di belakang. Pandai, berikan tepukan kelas. Okey. So, semua arahan-arahan itu berada di sekeliling kita sebenarnya. Okey. Sebagai contoh, cikgu. Selalunya cikgu di dalam kelas, apakah arahan ataupun permintaan yang cikgu awak selalu minta? Bangun. Tolong senyap. Betul ke kelas? Betul tak? Tak dengar lah. Betul. Okey, berikan tepukan. Pandai. Good job. Okey, semua itu adalah arahan kelas. Bila kita menerima arahan, mestilah kita dengar guna apa kelas? Telinga dekat mana? Dekat kepala. Lepas tu diproses melalui otak. So, arahan kata perintah ni penting ataupun tidak untuk kita belajar? Penting ataupun tidak kelas? Okey. Cikgu bagi lagi awak contoh situasi yang awak selalu dengar. Diminta murid-murid untuk menyusun kasut sebelum masuk ke kelas. Adakah itu ayat perintah? Cikgu memerintahkan awak untuk apa tadi? Susun kasut. So, itu satu arahan. Okey, kita lihat satu topik hari ini dekat muka surat 17. Semua buka muka surat 17. Okey, boleh tak tolong cikgu untuk seorang wakil bacakan ayat perintah daripada atas?
Bangun. Satu, dua, tiga, baca. Okey, juga. Terima kasih. Berikan tepukan yang gemuruh. Okey, mana tepukan gemuruh tiga patona? Baik. Apa lagi? Cikgu nak seorang perempuan. Azhara, bacakan kotak pink ni. Sila bangun. Okey, terima kasih Azhara. Berikan tepukan. Terima kasih. Okey, semua kelas berdasarkan teks yang ada di dalam buku teks. Ada berapa ayat perintah yang awak cuba tengok bagi idea. Apa? 4. Apa je? Cuba sebutkan. Ayat suruhan lagi. Ayat larangan lagi. Ayat silangan lagi. Bagus. Berikan tepukan. Okey. Di sini kita sebagai murid-murid, kita sebagai manusia di dalam kelas, walaupun kita dekat luar, kita perlu ada sopan santun ketika memberi arah ataupun nak meminta tolong. Okey. Sebagai contoh, cikgu nak minta tolong. Amar, bolehkah kamu tolong cikgu untuk ambil foto itu? Jawapannya Amar? Okey. Ambil foto. Alright. Terima kasih Amar. Berikan tepukan kepada Amar. So, kita akan belajar berkenaan ayat perintah. Di sini, ayat perintah terdiri daripada 4. Okey, cikgu bagi tahu yang pertama ialah ayat suruhan. Okey, ayat suruhan ini bertujuan untuk memberikan apa kelas? Arahan. Okey, nombor 2, ayat larangan. Okey. Bila kita dengar larangan, senang cerita. Di mana kita nampak ayat larangan di dalam kelas kita? Di dalam dewan utama ni. Tepi ada. Okey. Cuba bacakan apa? Jangan sentuh. Duduk. Berikan tepukan. Okey. Itu menggambarkan ayat apa tadi? Kata minta apa? Ayat larangan. Dia cakap jangan sentuh. So jangan sentuh apa? Tak dengar lah. Okey. Apa lagi yang kita boleh nampak dalam kelas ni? Cikgu nampak dekat belakang tu. Cuba baca seorang. Apa tu yang warna orange? Okey. Bangun. Pandai, duduk. Berikan apa? Tepukan. Okey, sila tu ayat perintah yang mana? Silakan. So, dia silakan orang untuk membuang sampah di dalam apa? Di dalam tong sampah. Nampak tak? Di sekeliling awak berada banyak sangat ayat-ayat perintah. Betul tak?
tadi kita dah jumpa 2. Okey, apa lagi yang ada? Kalau jumpa, okey, kita okey, itu saja ada 2. Yang pertama tadi kita okey. Okey, bacakan lagi bangun. Pandai, duduk berikan tepukan sebab dia jelas nampak. Okey, itu adalah ayat untuk apa? Ayat perintah, ayat suruhan kan? Dia suruh apa? Tutup switch. So bila ada arahan untuk tutup switch, kita kena tutup switch. Kenapa kena tutup switch kelas? Nanti bazir elektrik. Okey, pembazir amalan siapa? Syaitan. Maka disebabkan itu mesti kita tutup. Awak rasa kalau kita tak belajar ayat perintah, kita tahu tak itu adalah satu arahan? Tak. Okey, kita pergi kepada yang kedua. Tadi larangan kan? Yang ketiga, ayat silakan. Pernah dengar tak ayat silakan? Contoh, cikgu berucap dekat depan ni. Okey, bagi contoh, murid-murid dipersilakan duduk. Mana ayat, mana perkataan yang menggunakan? Kakak Zara? Apa? Sila, pandai. Tepukkan untuk Azara. Pandai Azara ni. Okey, kalau cikgu cakap Daniel dipersilakan berdiri. Okey, mana perkataan yang menunjukkan ayat silakan? Ayat yang cikgu cakap tadi mana? Sila berdiri. Pandai, duduk. Berikan tepukan. Okey, dalam tata bahasa kita dah belajar satu tadi ayat suruhan. Okey, kelas sebut sama-sama. Yang pertama ayat apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, permintaan. Okey, siapa dekat sini pernah meminta tolong? Angkat tangan. Minta tolong dengan kawan, cikgu, siapa pernah? Dengan admin, angkat tangan. Okey, turun tangan. Siapa dekat sini tak pernah langsung dalam hidup dia sepanjang bersekolah ataupun menjadi manusia tidak pernah minta tolong dengan manusia? Angkat tangan. Semua kita pernah minta tolong. Okey, ataupun minta apa? Minta bantuan. Okey, siapa dekat sini boleh bagi cikgu satu contoh ayat permintaan? Cikgu nak perempuan lah ayat permintaan. Macam mana kita nak minta tolong ni? Macam mana? Contoh. Cikgu bagi contoh. Contoh yang senang. Kelas, boleh tolong cikgu untuk senyap? Kelas, boleh tolong cikgu untuk berikan tepukan yang paling kuat? Kelas 3 Fatona, boleh tak dengar arahan cikgu? Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Kita bagi laju Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali. So, mana ayat ni cikgu minta tolong? Cikgu minta tolong apa tadi kelas? Tolong tepuk. Okey Azara, tolong cikgu boleh? Okey, bacakan ayat yang warna purple tu, yang Hanif tu. Sila berdiri. Okey, baca semua.
Okey, duduk. Terima kasih Azhara. Berikan tepukan. Okey, kelas. Biasanya kalau kita nak memberikan arahan, pernah tak kita pakai guna bahasa yang kasar? Sebagai contoh, weh, kau ni tolong nak tak tolong aku? Awak rasa tu sopan tak? Macam mana perkataan yang paling sopan untuk kita minta bantuan? Apa boleh? Okey, bangun apa? Pandai, tepukkan. Tepuk sekali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Okey, Dahlia, berikan cikgu satu perkataan satu ayat yang memberi larangan berada di sekolah. Apa selalu? Jangan lari di kawasan itu. Pandai. Berikan tepukan. Wah, 3 patronah ni makin pandai. So, kita nak, bila kita belajar ayat perintah ni, ada nilai-nilai murni. Tahu tak nilai-nilai murni itu apa, kelas? Okay. Belajar ayat perintah mengajar kita untuk bercakap ataupun memberikan arahan dengan baik. Tanpa ilmu yang betul, kita takkan tahu itu ayat perintah tu ayat perintah apa? Ayat suruhan, ayat larangan, ayat silakan dan ayat permintaan. Setiap ayat-ayat tersebut adalah untuk mengukur sifat-sifat yang baik dalam diri kita. Betul? Betul. Okey. Siapa cikgu nak tanya? Cikgu nak tanya. Kenapa dekat buku teks kita ni dia warna biru? Ni kategori ayat apa? Jangan. Siapa tahu? Ya, apa Sarah bangun? Ayat larangan. Pandai. Tepukkan untuk Azhara. Okey, bagaimana pula Medina? Untuk kenapa ada perkataan warna purple? Bangun. Warna purple untuk apa? Ayat permintaan. Pandai. Tepuk tangan pelan. Okey. Disebabkan awak pandai dan faham. Okey, cikgu nak tanya, kelas dah faham tak apa yang kita nak belajar pada hari ini? Faham tak? Faham. Tak dengar. Faham tak? Faham. Faham tak? Faham. Okey. Sebab cikgu bagi lagi last. Last. Apa maksud ayat perintah sebelum kita pergi ke permainan kita? Perempuan dekat info bahasa dah terangkan. Okey, silakan Azhara. Pandai. Tepukkan yang gemuruh. Okey. Kira sampai 3. Siapa ada berapa jenis ayat perintah? 1, 2, 3. Lagi sekali. Siapa tahu ada berapa ayat perintah yang kita dah belajar? Cikgu kira 1, 2, 3. Perempuan cikgu nak awak. Ya, ramai. Ada berapa? Dan sebutkan. Nak dengar? 4. Yang pertama ayat surahnya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat ayat permintaan. Siapa dekat sini dah faham nak guna ayat larangan? Angkat tangan. Ayat larangan, angkat tangan. Turun tangan. Angkat tangan. Turun tangan. Angkat tangan. Turun
turun tangan. Okey. Daniel, cikgu nak awak bina satu ayat larangan ketika berjalan di dalam kelas. Macam mana kita nak larang murid-murid ketika dalam kelas? Silakan Daniel. Jangan berjalan di dalam kelas. Sila duduk pandai. Berikan tepukan. Okey, Ahmed. Bagaimana pula ayat silaan? Ketika awak dalam majlis, bayangkan majlis macam perhimpunan. Bagaimana awak nak mempersilakan orang itu berdiri ketika nyanyian lagu negara? Itu situasi. Hadirin sekalian dipersilakan berdiri. Wah, pandai. Berikan tepukan. Tak dengar, tepuk lagi. Okay, dah dua dah contoh dah dua. Okay, yang ketiga. Tadi lagi kan? Tadi Sarah. Cikgu nak awak bayangkan awak berada di satu tempat. Awak nak mempersilakan seseorang itu untuk duduk. Bagaimana nak bina ayat ataupun ayat yang sesuai dengan ayat perintahnya? Cuba. Bangun. Sila duduk di atas sila duduk di atas kursi kamu. Okey, pandai. Berikan tepukan kelas. Tepuk sekali. Tepuk 2 kali. 3 kali. Okey, yang terakhir, Cikgu nak Medina. Ayat permintaan. Macam mana contoh? Cikgu jatuh. Aduh. Okey, situasinya cikgu jatuh ni. Cikgu jatuh. Macam mana cikgu nak minta? Macam mana ayat cikgu nak minta tolong dengan awak? Bangun, tolong. Tolong saya untuk berdiri. Okey, pandai. Good try. Berikan tepukan. Hari ini kita dah belajar 4. Yang pertama sebut ramai-ramai kelas. Yang pertama ayat 2. Yang kedua ayat yang ketiga ayat silaan. Yang keempat ayat perkataan. Okey. Sekarang ni kita nak pergi bermain. Okey kelas. Adakah anda nampak kotak ajaib yang ini? Okey, ada warna apa? Siapa boleh nyatakan ni warna apa? Dah, cikgu tunjuk. Okey, ni warna apa kelas? Tak dengar. Okey, sebut ramai kelas warna apa? Merah. Yang ni? Kuning. Yang ni? Hitam. Yang ni? Pink. Yang belakang dia? Biru. Yang ni? Ungu. Okey, di bawah ni ada kotak. Cikgu tunjuk. Okey. Semua ini kotak yang mengandungi satu soalan misteri. Okey. Berdasarkan yang telah kita pelajari tadi, cikgu akan bahagikan awak kepada beberapa kumpulan. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4, kumpulan 5. Dan ahli kumpulan awak terdiri daripada barisan awak sendiri. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan seterusnya. Okey. Sekarang daripada sini kita mula kumpulan 1, 2, kumpulan 3, kumpulan 4, kumpulan 5. Okey. Dalam botol ajaib yang berwarna-warni ini, okey, menarik tak kotak dia? Menarik.
yang kumpulan depan, awak-awak yang berada di hadapan secara automatik menjadi ketua. Right? Menjadi ketua yang perlu memimpin ahli kumpulan awak. Okey, ketua akan ke hadapan. Okey, sekejap. Okey. Kakak dah belum cikgu. Cikgu sabar. Sabar dulu. Okey. Semua nampak tak? Ini warna apa? Ini warna apa? Red. Ini warna apa? Ini warna apa? Merah jam. Ini pula biru. Okey, kotak-kotak ini mempunyai beberapa soalan yang kita cikgu dah buat berdasarkan topik yang kita belajar. Okey, apa topik yang kita dah belajar hari ini? Tak dengar. Ada berapa ayat perintah? Okey, sebutkan yang pertama apa? Yang kedua? Ketiga? Yang keempat? Kita belajar apa hari ini? Ayat apa? Ayat perintah. Alright. Okey. Di depan ada letak, di hadapan ini barisan-barisan ketua. Ingat, ketua perlu cabut setiap kertas. Maksudnya cikgu akan bonyokkan macam ni, letak dalam tangan cikgu. Cikgu nak ketua tutup mata tanpa melihat, ambil sehelai kertas dan berdiri beratur. Boleh? Selepas tu awak perlu mengambil soalan di dalam ini. Boleh? Boleh. Alright. Okay. Semua ketua berdiri, beratur di hadapan. Alright. Kita lelaki dahulu. Okay, semua ketua kena tutup mata. Sekejap, cikgu goncang. Ni. Satu je. Tutup mata. Jangan ambil dulu, beratur dulu. Okay. Jangan ambil dulu. Alright, beratur. Okay. Okay, nampak? Ahli-ahli, cuba tengok mana ketua kumpulan 1. Okay, sila ambil kotak yang berwarna. Okay, letak dalam. Kedua, sila duduk dulu bacakan soalan dengan ahli kumpulan nanti. Dia letakkan ke dalam. Okay. Okey. Cikgu bagi, jangan sabar dulu ketua. Okey, dah nampak tak? Okey. Nampak tak soalan dalam tu ada berapa? Ada berapa kelas? Ada berapa? Okey, cikgu terangkan sebelum kita bermain permainan yang diberikan kotak misteri ataupun botol misteri. Alright. Tengok, kad warna kuning, maksudnya kad yang awak ambil, kertas dan tema. Tema ini adalah topik yang awak kena buat. Contoh di sini kebersihan, maksudnya awak kena tengok situasi. Apa kelas? Situasi. Apa? Situasi. So kalau dapat situasi kebersihan, contoh, jangan conteng dulu, sabar. Okey,
nak ketua bacakan dulu nanti kepada ibu. Jangan nak dengar buat boleh berkumpul di satu meja. Ketua sahaja yang akan tuliskan. Cikgu nak ketua tulis hari dan tarikh bulan Islam. Seterusnya tuliskan tema sahaja, jangan tulis dekat sini. Tulis nombor 1 soalan, bawah dia jawapan. Nombor 2 soalan jawapan. Soalan jawapan kumpulan lain bantu rakan-rakan awak untuk bantu ketua awak dan ahli kumpulan awak berbincang untuk menggunakan ayat perintah dengan betul. Boleh tak boleh? Okey, cikgu bagi masa 1 minit untuk tulis hari, tarikh dan bulan Islam. Hari ini hari apa? Hari apa? Berapa hari bulan kelas? 19. Berapa tarikh bulan Islam? Berapa bulan Islam? Bulan Islam. Siapa ingat? Dahlia, berapa bulan Islam? 18 kan? 18 kan? Berapa? Sekejap. Tak ingat. Ya. 28 Jamadil Awal 1447 Hijrah. Right. Alright. Okay. Di dalam kumpulan cikgu bagi masa bincangkan jawapan. Anda boleh buat sekarang. Masa bermula sekarang. 1, 2, 3. Pastikan yang menulis tu tulisan cantik. Ya. Pakai buku coklat. Ketua punya buku. Awak pakai buku ketua. Pakai buku ketua. Gunakan 4 tu kalau diperlukan. Buku teks boleh rujuk buku teks. Ya. Lagi. Ya.
Okey. Lima minit lagi. Alright, sabar. Cikgu bagi 5 minit, awak semak, pastikan betul. Semak dulu, pastikan betul.
2 minit. 2 minit. Lepas tu cikgu nak bukan ketua yang bentangkan jawapannya. Cikgu nak suara yang besar. Okey, masa telah tamat. Okey. 1 minit, 1 minit. Masa yang tamat, kemudian 1 sila masuk dalam barisan. Masuk dulu dalam barisan. Masuk dulu dalam kelas masing-masing. Masuk dulu dalam tempat kedudukan masing-masing. Okey, semua duduk. 1, 2
cikgu kira dulu. Cikgu kira dulu. 1. Okey, 1, 2, 3. Okey. Cikgu kira 10. Awak dah pilih seorang. 10. Berdiri je. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kumpulan 1 ke hadapan. Okey, bacakan jawapan anda dan situasi. Mana kertas? Tengok menghadap ke sini. Mana kertas? Tak, okey. Okey, yang lain sudah. Okey. Okey, dengar jawapan dia. 1, 2, 3, baca. Okey. Okey, satu lagi. Betul, berikan tepukan. Pandai, berikan kumpulan tepukan kumpulan 1. Okey, nak. Okey, kumpulan 2. Sila duduk. Okey, pandai kumpulan 1. Okey, kelas, beri tepukan kumpulan 1. Okey, kita persilakan kumpulan 2. Bacakan jawapan. Tak dengar. Okey, senyap semua. Okey. Okey. Pandai, betul, tepukan. Okey, berikan tepukan untuk kumpulan 2. Okey, sila duduk. Kumpulan 3. Okey, murid-murid diminta untuk membuka halaman muka surat 15. Okey, betul. Berikan tepukan. Satu lagi. Pandai, berikan kumpulan 3 tepukan. Jawapannya betul. Betul, sila duduk kumpulan 3. Kumpulan 4. Okey. Baca. Tak dengar. Okey. Okey, tepat sekali. Duduk. Pandai, berikan tepukan. Tak dengar, berikan tepukan. Okey, kumpulan yang terakhir. Cepat ke depan. Okey, baca. Okey. Pandai, betul. Jangan berlari di dalam kelas. Okey, tepukan. Okey, baca.
Okey, tepat sekali kumpulan yang terakhir. Berikan tepukan. Okey, kita buka. Okey. Cikgu nak buat satu kesimpulan sebelum cikgu tamatkan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, apa nilai-nilai bunyi ataupun perkara baik yang kita dapat ketika kita memberikan arahan ataupun perintah kepada orang lain? Yang pertama, kita perlulah memberi arahan yang jelas, nada yang sopan santun, okey? Dan kita tidak boleh bersikap kurang ajar. Disebabkan itulah bahasa Melayu di dalam subjek awal ini 3 patona kelas kita belajar ayat perintah. Ayat perintah ada berapa kelas? Ada 4. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? So, semua itu mempunyai fungsi dan sebab-sebabnya tersendiri supaya kita bertutur ataupun membina satu ayat ataupun memberi perintah arahan dengan betul. Maka kepentingan untuk kita menjaga bahasa tata susila, kita punya adab ketika bercakap, perlulah mencerminkan diri kita bahawasanya bahasa Melayu itu ada adabnya sendiri. Betul tak? Okey, adab apa yang awak belajar? Yang pertama, kita perlulah bertutur dengan sopan, memberi arahan dengan sopan supaya tidak mengguriskan hati orang lain. Okey, semua faham kelas? Okey, sebagai kesimpulan hari ini, cikgu nak tutupkan. Kita belajar apa hari ini kelas? Ayat tak. Yang pertama, ayat suruhan. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Okey, semua itu adalah perkara penting untuk kita belajar. Okey, sebagai kerja rumah nanti, setiap buku-buku yang kita tentu kumpulan awak, semua jawapan ini awak perlu salin dekat buku tata bahasa awak ni dan siapkan besok atau lusa cikgu akan semak. Pastikan siap awak salin sebagai kerja. Okey, jumpa besok untuk pembelajaran hari yang seterusnya. Okey, bangun. Ketua kelas cakap apa? Tanya aku. Nak ketua kelas je. Duduk. Lagi sekali. Okey, berdiri sekejap. Pastikan tajuk meja awak bersih. Masukkan kerusi dalam meja. Okey, pastikan tiada sampah. Okey, tengok sekeliling. Alright, belum sama dah. Okey, masukkan kerusi dalam meja kelas. Masukkan kerusi dalam meja. Okey, berada di tempat masing-masing. Okey. Berada di tempat masing-masing. Amar. Okey, berada di tempat. Okey, ucap apa sekali lagi kelas? Terima kasih. Okey, sama-sama. Semoga kita jumpa bila esok hari. Okey. Assalamualaikum.